jika anda mengalami masalah untuk mempelajari mata pelajaran sains. Tengoklah video ini sampai habis ya. Sebenarnya, mata pelajaran sains ni merupakan satu mata pelajaran yang sangat mudah jika kita memahami tips-tips yang penting untuk mempelajari sains tersebut. Tips pertama saya adalah gunakan kaedah picturization. Bermaksud, suatu bahagian tu mempunyai gambar raja yang sangat menarik dan mengandungi ringkasan terhadap gambar raja tersebut. Kerana daripada mempelajari nota-nota yang panjang, gambar dapat merangkap kita punya capturing memory di dalam otak dan kita dapat ingatnya bagi satu jangka masa yang lama. Untuk tips kedua pula, sila tengok banyak video yang berkaitan dengan sains dalam banyak media platform. Contohnya seperti YouTube dan juga TikTok. Di situ mempunyai banyak animated video dan very good explanation yang dapat membantu anda untuk exam nanti. Dan tips yang ketiga pula, tak lain tak bukan exercise. Saya bukan ceritakan tentang physical exercise, tetapi saya galakkan anda untuk dapatkan banyak buku latihan yang mengandungi modul-modul soalan yang hampir mirip dengan soalan sebenar peperiksaan. Dan saya galakkan anda, tolonglah buat banyak soalan itu. Practice every day. Remember, practice the right thing will make a man perfect. Kepada pelajar di luar sana, untuk mengetahui tentang lebih banyak tip-tip yang manfaat untuk peperiksaan anda, ikuti kelas sains saya di Star Tutor Online Tuition Center. Pastikan anda subscribe kepada Cikgu Michael ya. Jumpa anda di sana.